Sahabat ni siapa? Bukan orang yang selalu baca. Itu belum tentu namanya sahabat. Sahabat ni ialah orang yang memperbetulkan GPS signal lost. itulah sahabat. Dia boleh tegur kita kalau kita buat salah. Itulah sahabat. Tapi kalau yang asyik muji tu, kalau kita buat silap pun dipuji juga, itu bukan sahabat kan. Mungkin sebagai kawan. Sahabat ni lain. Kalau kita silap dia cari sahabat. Soalnya banyakkan doa dalam zikir, dan juga zikir dalam kehidupan harian kita. Doa dia ada berapa jenis doa yang boleh kita amalkan kat sana. Pertama, amalkan doa-doa Quran. Apa maksud doa Quran? Doa yang ada di dalam dia ayat Quran tapi berbentuk doa. Contoh Rabbi fili wal walidayya itu ayat Quran tapi berbentuk doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran tapi dia berbentuk doa. Lagi Rabbana atina fid dunya hasanah, itu pun ayat Quran tapi berbentuk doa. Selain daripada itu ada juga doa yang lain daripada hadis baginda Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa yang kita nakkan sendiri ikut hajat kita. Antara doa-doa yang boleh kita amalkan kat sana. Paling afdal doa Quran dan juga doa yang diambil daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma doanya tuan-tuan dan puan, kat sana ada tempat mustajabnya doa. Kat sana ada waktu yang mustajabnya doa, rebutnya. Jadi kat sini kita dah siap dengan doa-doa yang kita nak baca kat sini. Latih kat sini dengan doa-doa yang kita nak baca kat sini. Sana ada tempat dan waktu masa doa tak ada kat sini. Kat sana dia dapat. Kat mana tu? Kalau dekat Masjidil Haram, kat Kaabah, antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad yang dikenali sebagai Multazam, itu tempat mustajab. Dan tanah haram itu juga adalah tempat-tempat yang mustajab dan doa. Itulah dia ke sini. Waktu dia yang mustajab doa. Contoh hari Jumaat. Dekat Arafah. Arafah adalah tempat yang mustajab doa. Dan masuk waktu wukuf di bumi Arafah itu adalah waktu yang mustajab doa. Tapi saya tak dapat. Orang kita pula kat sini duduk sini. Sebenarnya itu untuk orang yang kat sana. Orang yang berada dekat bumi Arafah ketika masuk waktu wukuf itu adalah tempat dan waktu untuk mustajab. Jadi kita dah ada peluang kat sana.